Korang pernah dengar pasal sumpahan mimpi daripada Jepun tak? Katanya kalau you tahu pasal cerita ni, you akan start mimpi. Mimpi tu mimpi benda pelik-pelik and dia akan berlarutan sampai 10 hari. Setiap malam you akan ada rules yang you kena ikut. Kalau you tak ikut, mimpi tu akan start daripada awal balik. Pada malam pertama, you akan mimpi seorang gadis misteri yang intai you dekat tingkap. And then you kena benarkan dia masuk. Hari kedua, you akan mimpi dia bisik tolong sambil baring sebelah you. Hari ketiga, you mimpi tengok muka dia and muka dia penuh dengan kesan terbakar. Tapi you tak boleh cakap. You kena diam and tengok sahaja. Hari keempat, you akan mimpi dia ajak you pergi taman and you kena ikut sahaja. You tak boleh cakap. Hari kelima, you akan mimpi you jalan kat taman tu and then ada stroller. You kena pilih salah satu untuk eliminate. You kena pilih stroller yang ada baby atau stroller yang ada kucing. Tapi you kena eliminate salah satu. Hari ke-6 ada airship nak kena berlepas and you kena record dia. Hari ke-7 airship tu penuh dengan orang yang tahu pasal mimpi ni. So rule dia, by hook or by crook, you kena juga dapat tempat duduk. Dengan cara apa sekalipun. Hari ke-8 hujan bunga ros ada warna hitam, ada warna merah. Tapi you kena kutip yang merah sahaja. Hari ke-9, airship tu balik and you kena balik rumah dengan perempuan tu. Hari ke-10, apa yang jadi dirahsiakan. Tak ada siapa tahu. Tapi ni rule paling penting. Kalau you survive and you terjaga, you kena bagi tahu orang. Kalau tak, you akan mimpi berulang-ulang kali daripada hari pertama. Selama-lamanya. Okay, serious question. Kalau korang mimpi pelik, apa korang buat? Korang bagi tahu orang or korang simpan sendiri?